Dia hilang, dia terbang. Ini buat dia terbang di mana tak tahu. Pasal sana. Kak, ni tak bersihkan lagi. Kak, ini bersihkan lah. Apa sih dia? Okey, kejap. Dia dah halau kita. Tak dah halau kita semua kan. Masing-masing masuk kat sini. 哎，不好意思，我帮你搬一下，其实我可以啊。 Dari mana? Saya dengan YouTuber. Assalamualaikum guys, welcome back. Hari ni aku nak bawa korang ride ke tempat-tempat sejuk. Perjalanan kami memakan masa selama 3 hari 2 malam. So video aku ada panjang sikit lah. Aku akan bagi pada 3 part. Dan video ni adalah first episode. Total motor yang join kali ni termasuk dari Singapore, JB, BP, Melaka dan KL adalah sebanyak 21 biji motor. Untuk malam pertama, kami akan berpecah kepada 2 grup. Satu grup akan bermotor camping. Lagi satu grup akan stay dekat hotel. Untuk malam kedua, kami semua stay di hotel yang sama. Pagi tu aku boleh terlewat pula gerak kau. Kejadian yang jarang-jarang berlaku. Selalu aku punctual. Pukul 4.40 kami baru sampai dekat R&R Kulai. 10 minit lewat dari sepatutnya. Semua ni sebab ni. Ni lah sebab dia. Baju My Ride My Adventure ni baru je siap dan aku kena bawa semua baju ni. Masalahnya box aku dah full. So aku kena rombak. End up aku terpaksa pegang periuk camping dengan bag makeup sampailah ke R&R Kulai. And then kami dapat tumpang box BJ. Thank you BJ. Dari R&R Kulai kami terus ke R&R Yomping untuk berkumpul dengan 3 biji motor lagi. Dalam 40 minit menunggu, lebih kurang 4 batang rokok habis kot. Kemudian semua pun sampai. Next pit stop adalah ni Masjid Tangkak. Dekat sini ada 3 biji motor dah standby. Kami plan untuk solat subuh dekat sini. Aku tak bagi tahu lagi kan aku nak ke mana. Sebenarnya untuk hari pertama ni kami akan pergi ke Bukit Tinggi dan kemudian bermalam di Genting. Untuk hari kedua kami akan pergi ke Bukit Fraser dan bermalam di Cameron Highland. Nama ride ni pun Ride Thousand Corner Malaysia. So kami akan cubalah memanjat segala gunung ganang yang ada untuk mendapatkan selekor-selekor dan corner-corner yang ada gitu. Selesai saja solat subuh, kami terus get ready untuk cari breakfast. Kalau ikut tentatif, lokasi breakfast adalah dekat warung The Warung Zuha. Warung ni agak famous sebenarnya. Cumanya aku tak pernah try. Bila aku lalu daripada Muar ke Tangkak, memang selalu nampak ramai orang. Tapi aku tak pernah berkesempatan nak singgah. Aku tak pasti hari aku nak datang ni memang dia tutup atau masih terlalu awal dan dia belum buka.
Yang pasti bila kami sampai dekat kedai ni, dia masih belum beroperasi. So, aku suggest lah ke roti canai Bukit Kontang ataupun roti canai Naga. Ni aku pernah pergi dan ada video dia. Aku pernah buat video dia. Waktu tu aku pakai motor lama lagi. Motor Leoncino. Tapi apakan daya, kedai tu pun tutup juga. So, kita orang macam agak kucak-kacir lah masa tu. Dia macam tak ada arah tuju. Kau tengok route history yang aku ambil daripada CF Motor Apps ni. Kau tengok macam tak ada arah tuju. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Last Wan suggest terus isi minyak and then kita orang terus bergerak. Mana-mana kedai yang buka, terus stop. Tapi aku macam risau sebab kita orang ramai. So aku as a pillion terus buka maps dan cari kedai makan yang aku rasa menarik dekat route yang kita on the way ni lah. Dan aku terjumpa kari kambing Pak Atan. Aku tertarik dengan nama dia. Aku terus check review. Okay, ngam. Aku terus suruh encik suami lead dia orang bawa ke kedai breakfast ni. Berhenti sekejap lah jadi sweeper. Tapi tak sia-sia babe, kami bertukar tempat. Memang sedap roti canai dekat kedai ni. Kari kambing dia pun sedap dan berbaloi. Siap ada ceker lagi. Lembut pula tu ceker dia. Aku memang recommend kedai dia ni. Bak kata Jananik, rasa dia sedapnya. Gitu. Dan hari ni lepas aku balik dari ride ni, aku baru tahu kedai ni viral rupanya. Nasib baik kami sampai awal. Kalau lewat, memang kena beratur dan silap-silap habis. Ini apa yang aku makan. Lokasi kedai ni dekat Pekan Sempang Bekoh. Dari Masjid Tangkak. Dalam 15 minit je perjalanan. Perut dah kenyang, bolehlah teruskan perjalanan. So, next pit stop adalah ke Bahau. Dekat Bahau, kami just stop untuk rehat sekejap je. Untuk tegakkan pinggang. And then bergerak semula. Kita akan teruskan perjalanan ke Karak. Dekat Karak ni nanti kami akan berhenti untuk lunch. Korang layan dulu video aku ni Sambil tu aku akan perkenalkan sebahagian yang terlibat dalam ride kali ni. Layan! Perjalanan dari Bahau ke Karak ni adalah sejauh 98 km dan memakan masa selama 1 jam 20 minit. Time ni, serius aku dah mengantuk gila weh.
Bontot dah rasa terbakar dah. Pinggang ni rasa nak tercabut. Mata dah bernanah dah. Last aku suruh encik suami perah resign sekejap lah daripada jadi sweeper. Aku betul-betul dah tak larat dah. Aku dah rasa nak tombang dah. So aku suruh dia laju sekejap. Lepas tu kita dah refresh. Kita tunggulah kat depan. Aku ingat aku je yang dah tak tahan. Rupanya Mirul dengan Siti pun dah surrender dah. Diorang terus pecut dan hilang dari radar. Diorang terus tunggu dekat Karak lah. So waktu dekat Karak, kami berhenti dekat kedai. Apa nama kedai tu Cik Lah Cafe. Tapi aku tak makan pun. Sebab kari kambing tadi aku tak habis digest lagi. Still kenyang. Sebelum makan, diorang dah isi minyak siap-siap. Diorang sebenarnya terlajak. Aku dengan Mirul je yang betul-betul pergi ke kedai. So, lepas habis makan, diorang terus bergerak. Dan kami berdua pula belum isi minyak. So, kami berdua isi minyak dulu. At that time dah kena get ready lah. Sebab nak kena mengejar diorang pula lepas ni. Perjalanan lepas ni terus shoot ke Bukit Tinggi. Dekat Bukit Tinggi ni nanti akan ada 3 biji motor lagi yang get ready untuk bergabung. Oh, masa dekat Cik Lah tu, tadi ada penambahan lagi sebiji motor. Setiap kali kalau ada sesi yang terputus, nanti lepas Seleko atau kawasan berbukit, aku mesti macam terjengah-jengah macam tu. Diorang ada dekat depan tak? Diorang ada dekat depan tak? Macam tercari-cari gitu. Aku kan over. Beria sangat nak mencari kau. And then finally, kita orang gather dengan diorang dekat kaki Bukit Tinggi tu. Sebelum entrance untuk naik ke Bukit Tinggi tu, dekat situ kita orang jumpa lah. So, kita naik sama-sama. Itu pun sebenarnya grup yang tu dah terputus dengan grup yang depan.
Untuk naik ke atas lagi, kami perlu bayar RM14. Disebabkan semua tak ada keinginan dah nak naik atas. Semua dah penat dah ni sebenarnya. Dah terbayangkan tilam. Wow. So kami terus panggil 3 biji motor yang dekat atas tu turun dan kita terus bergerak ke Genting. Dekat sinilah kami terus berpecah pada 2 grup. Grup camping dan grup hotel. Time ni baru aku perasan sebiji motor hilang. Fizul dengan Syah. Diorang terlepas katanya dekat Sempang masa nak naik ke Bukit Tinggi tu. Lepas tu dia terus tunggu dekat Genting Sempah. Ni kita teruskan perjalanan ke Genting Sempah. Lepas tu ke campsite. Nama campsite kami adalah Rainforest Park. Ni muka orang ngelat. Muka orang ngelat. Tadi dia cakap Biro ngelat, ni sekarang dia yang ngelat. Aku nak tidur dah. Semua dah berkumpul, so tanpa meleceh, kami 6 biji motor ni terus ke Rainforest Park. Sebab sekarang nak kena set up kemah lagi. Macam diorang ke hotel terus baring and tidur je. Sampai je dekat campsite, aku dah terkejut tengok ada orang dekat lot yang aku dah booking. Ini boleh menimbulkan kemarahan. Cerita dia nanti aku ceritakan detail dekat video motor camping. Aku akan asingkan satu video khas untuk motor camping. Tapi nak dipendekkan cerita, lepas tu Uncle Hong tambahkan lagi satu deck free untuk kami. Aku malas nak rosakkan mood, so aku iakan aje lah. Saya ingat salah. Kasih sapu pasir ke mana? Kasih tolong. Ini pesamnya, Maya. Cepat, kasih pasir. Itu kayu taruh balik. Mau kayu kan? Taruh balik. Cepat. Siap-siap set up, kami start motor untuk naik ke hotel dengan membawa harapan yang besar untuk dapatkan kopi yang Daus aka YB janjikan. Dah bercamping, mestilah nak berkopi-kopi kan. Kalau tak, dia macam tak lengkap macam tu. Tapi punyalah hampanya kami. Ya Allah, dia belikan kopi brand yang betul, tapi kopi jenis Unca. Bukan kopi 3-in-1 yang macam Syaril belikan masa kat MK Rimba. Ni dia belikan kopi keluang juga, tapi uncang kau. Oleh kerana hati dah hancur berkecai gitu kan. So kami plan terus pergi ke puncak untuk menyejukkan hati. Waktu turun tu kita singgah sekejap dekat kedai roncit untuk beli gula dengan kopi 3-in-1 lah. Beli dekat Genting je lah. Punyalah sejuk dekat atas ni. Ya Allah, siap dengan mist plus dengan angin kuat lagi. Aku nasihat siapa-siapa yang nak naik atas ni, kalau tak pakai jaket, pergi kencing dulu siap-siap
Sebab memang sejuk gila. So korang nak cari toilet pun macam susah kan. So better prepare dulu sebelum naik atas. Dah sejuk macam tu, time turun tiba-tiba lapar pula. Ingat nak masak dekat campsite, tapi belum puas jalan-jalan. So kita orang berhenti makan dekat kedai tom yum berkena nasi goreng panas. Sambil tu kita tak melupakan lah untuk beli gula untuk lawankan dengan kopi yang Daus belikan tu kan. Waktu makan tu, Fizul dengan Syah suggest ajak pergi solat dekat Masjid Genting. Masjid ni terletak betul-betul dekat belakang GPO. Sampai-sampai je dekat masjid tu, aku terus mandi. Badan dah rasa melengas kan, dari pagi sampai ke petang dah ni. So aku mandi, siap-siap untuk solat. Memang fresh gila. Dia punya rasa air dia tu, sejuk-sejuk dia just nice je. Memang rasa fresh gila. Dah terlanjur kami jamak Zohor dengan Asar. Waktu tu dah pukul 6.30. So kami plan untuk terus tunggu je masuk waktu maghrib. Sekali jamakkan maghrib dengan isyak. Sambil-sambil tu bolehlah rehat-rehat juga. Malam tu dekat campsite, aku ingat kami semua akan flat tau. Sampai kat campsite ni aku dah cakap confirm lah semua masuk kemah terus tidur. Sekali punyalah berenergi semua orang. Serius aku pun terkejut. Aku sendiri berenergi. Boleh melepak sama-sama, gather-gather, borak-borak. Sampai tak silap aku sampai pukul 1 rasanya. Agaknya vibe orang camping ni memang lain macam tau. Ada lain dengan orang yang duduk kat hotel. Yang duduk kat hotel, aku dengar-dengar pukul 8 ke macam tu, semua dah flat dah. Semua dah kunci pintu dah. Masa dekat campsite ni pun, pagi keesokannya aku keluar je dari kemah, tiba-tiba rasa macam dekat Shibuya kau. Rasa macam ala-ala kat Jepun lah gitu. Sampai pukul 8 pagi nak ke pukul 9 macam tu, still kabus tebal lagi. Memang sejuk gila lah. So aku terus standby, keluarkan stove, barang-barang dapur. Aku terus preparekan breakfast. Aku buat sausage dengan kopi panas. Makan panas-panas. Asyik. Nanti aku share juga footage dia. Kejap lagi aku share. Ni korang layan dulu perjalanan aku untuk turun ke bawah, sambil pergi masjid, sambil pergi kedai. Overall lah, ni semua ni footage untuk turun ke bawah. Syaban dan hari ini masuk pada hari yang ke-8 Syaban dan
Mari orang kat atas. Minum kopi. Kopi resta. Kopi rasta. Tengok semua yang KL datang sini. Ah, sudah. Kat tepi kemah kita orang. Jaga tu semua. Yes. Jalan. Orang luar masuk. Tak tahu dekat tembok ni babek dia ada tai dia. Dia semalam ni? Semalam ni. Dia ada ayam kan? Tak, ni lah uncle ni. Uncle Hong semalam. Uncle lah. Morning. TikTok. Dia tinggal. Okay, bye. Macam ni lah suasana dekat campsite ni dari malam sampai ke pagi. Malam tu sebenarnya hujan tau. Aku tak pasti hujan ataupun mist ke. Tapi memang kita orang punya kemah agak bunyi air lah. Ada bunyi air. Aku rasa hujan kot. Hujan Pak? Hujan. Ya, hujan. So dalam pukul 9 macam tu baru kabus clear. Kami terus kemas-kemas barang and ready to go. Group hotel dah bergerak pukul 7 pagi tadi. Mereka terus ke Fraser Hill. Disebabkan kami dah drag masa, so group camping decide untuk terus ke Cameron. Tak perlulah group hotel kena buang masa tunggu kami lagi kan. So untuk detail campsite ni nanti aku akan share dalam video motor camping. Waktu nak keluar ni, kami sebenarnya berhenti lama juga sebab aku tukar bateri GoPro dengan tukar memory card. So, kami dah ketinggalan tau sebenarnya. So, bila keluar je ke main road, diorang semua dah tak ada dah. Nak dijadikan cerita, kita orang boleh terlepas sempang. Sepatutnya kan kita nak ke Cameron, so nak naik ke atas lagi. Tapi kita orang terlepas sempang tu. Nak tak nak, terpaksalah lajakkan diri sampailah ke Gombak engkau. Masak. Dah lah jalan nak patah balik tu jam rabak punya. Okay guys, video aku sampai kat sini je dulu. Untuk video-video yang lain tu nanti aku akan share dekat next part. Kita jumpa lagi. Ini aku totalkan perjalanan aku, route aku daripada JB sampailah ke Genting semalam. Nama ride ni pun ride 1000 corner kan. So memang macam mabuk sikit lah tengok aku punya route ni. Tapi ni aku asingkan pada 2 route. First daripada JB ni hinggalah ke Bukit Tinggi. JB ke Bukit Tinggi tu adalah dalam 272 corner kot. Lepas tu dari Bukit Tinggi hingga ke Genting, ni aku asingkan lagi satu route. Sampai ke Genting ni adalah dalam 438 corner. Korang jangan percaya bulat-bulat pula benda aku cakap ni. Okey lah guys, video aku sampai kat sini saja. Nanti kita jumpa lagi dekat next video. Korang yang tengok video aku sampai ke penghujung ni, thank you very much. Jangan lupa like, share and subscribe. Ciao, ciao.